tanda-tanda baru balik daripada kampung Sarawak. Saya tak balik, tapi husband kami yang pulang. Husband saya yang balik area. So tanda-tandanya adalah pertama mesti ada kuih penyaram. This is my favorite makanan, masya-Allah. Macam-macam, okey. Ada udang payak, payak yang dah dikupak, ada ikan terubuk, ada popot, dipanggil ikan puput, ada ikan pirang, okey. Rangup sangat korang. Okey, ada popia siwi, kuih cap, iaitu kuih ros. Ada popia udang, ni kakak ipar saya buat. Kuih karas, masya-Allah. Ini adalah donat mantak, rasa dia kopliko. Ini pula kelupi, sedapnya. Dabai, dabai. Ini saya tak tahu apa nama dia, tapi suami saya suka. Bubur mantak, kek lapis Sarawak juga, masya-Allah. Otak-otak mantak udang. Okay, terima kasih banyak kepada mak mertua saya dan juga family mertua lagi buah tangan daripada Sarawak. Walaupun kami orang sip pulang, walaupun kita orang tak balik, tapi tetap juga banyak kiriman untuk kami. Terima kasih mak, terima kasih semua. Duit raya pun dapat. So kita orang kena QR code lah ni kan, anak-anak buah saya dekat sana, masya-Allah. Terima kasih banyak walaupun raya dah habis. Selamat Hari Raya, maaf saya batin mak, dan mudah-mudahan ada rezeki untuk kami orang pulang ke Sarawak lagi, insya-Allah.